Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in, ala umuri dunia wa din, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jal atas izin daripada Allah dapat kita bersama lagi kelas yang ke-6 pada pagi ni. Pada Pakcik Mansur yang datang, Barakallahu Fikum, Puan Nasimah, Bunda Azhar, Puan Aisyah, Puan Rahayla, Puan Syamsiah, Puan Hamidah, Tuan dan Puan Samsung, Puan ada, Puan Nafsah dan semualah yang ada hari ni, tak mampu saya nak sebut semua. Ibu Sarah, Puan Mardiana, Puan Suryati, Puan Laini, Puan Sabah, Kak Anis, Puan Haniza, semualah kan? Semua-semua insyaAllah. Ibu Asyah. Okay, baik. Alhamdulillah, kita syukur dan kita teruskanlah tanpa melengahkan masa. Saya ada masa 1 jam je. Hari ni saya nak kena tepat masa pukul 9 kalau boleh saya nak berhenti kerana saya ada temu janji dengan seseorang. Jadi nak kena ni sikit lah, kena urus masa ya. Okey, hari ni kita nak bincang satu topik yang setelah saya kongsikan semalam berkenaan dengan khusyuk dan juga khudu'. Khusyuk dan juga khudu'. Dan sebagaimana yang kita maklumkan sebelum ini, kelas ini kelas yang terbuka untuk sesiapa sahaja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kongsikan link Zoom ni kepada yang lain pun boleh, tak ada masalah. Sebab sebelum mungkin kita nak ramai orang yang mengikuti perbincangan ini, insya-Allah. Okey. Jom, apabila kita sebut perkataan khusyuk dan khudu', ada yang bagi tahu, ada yang kongsi dia baru first time dengar perkataan khudu'. Khudu'. Dan ada yang tak biasa pun dengan perkataan khudu' ni kan. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, okay, perkataan khusyuk ni agak banyak lah kot. Saya pun lupa nak check berapa perkataan khusyuk yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita boleh semak di sini. Okay. Perkataan khusyuk ni terdapat sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Sama ada dengan perkataan khusyu'a, khashi'in, okey, ataupun wa khasha'ati an takhsha'a. Okey. Dia datang dalam 3-4 bentuk lah. Fi'il mudhari', fi'il madhi, kemudiannya isim fa'il. Isim fa'il ni kata nama kan, ataupun masdar. Masdar. Masdar ini menggambarkan perihalan orang itu sendiri. Okey. Jadi itu perkataan khusyuk. Bagaimana pula perkataan khudu' dalam Al-Quran? Kalau khusyuk ada 17. Kalau khudu' kita akan jumpa sebanyak 2 kali sahaja. Okey, 2 kali sahaja. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tanda ya dalam catatan masing-masing. Satunya dalam surah Syu'ara ayat yang keempat. Surah Syu'ara ayat yang keempat. Inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Okey, itu satu. Yang keduanya dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Ayat Al-Ahzab, surah Ahzab ayat 32 ni, itu adalah satu peringatan kepada siapa? Isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Fala takhda'na bil qaul ni, jangan kamu berlemah lembut dalam percakapan, dalam erti kata ad-dalal, manja-manja. Jadi jangan kamu bermanja-manja dalam percakapan. Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Kenapa tidak boleh bermanja-manja dalam percakapan?
kerana takut akan menimbulkan rasa yang tidak baik dalam hati orang yang ada penyakit. Maka hendaklah kamu, wahai isteri Nabi dan seluruh wanita, bercakap dengan apa dia? Qaulan ma'rufa. Kata-kata yang standard, yang boleh diterima. Tak perlu keras untuk menunjukkan halangan. Tidak perlu terlalu lembut kerana akan mewujudkan peluang. Tetapi kita bercakap dengan nada yang sederhana yang kalau orang dengar dia boleh respect. Oh, kalau dia sebut lemah lembut pun lemah lembut yang tidak mencetuskan perasaan yang bukan-bukan. Hanya lemah lembut yang membuatkan orang hormat kepada kita. Okey? Yang tak bolehnya adalah bermanja-manja kan. Okey, lunak lah. Betul lah Kak Ajah. Dengan lunak yang tak baik. Yang tidak, yang boleh mencetuskan rasa tidak baik. Adapun ibu-ibu sekalian, kebanyakannya memang lemah lembut pun percakapan. Tapi lemah lembut itu, ia menimbulkan penghormatan. Jadi dia lain. Lemah lembut yang menimbulkan perasaan yang tidak baik, itulah yang kita nak elakkan kan. Okey, jom. Jadi, saya juga ada memberikan hint kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beza antara khusyuk dan khudu' adalah pada huruf shin dan juga dad. Shin dan juga dad. Yang mana kedua-dua huruf ini mempunyai fungsi peranan yang tersendiri. Yang itulah yang kita nak kena kaji dengan mendalam pada pagi ini, ibu-ibu sekalian, insya-Allah. Dan kalau sempat kita akan tengok satu lagi perbincangan insya-Allah yang juga ada kaitan dengan huruf shin. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pertamanya kita nak tahu definisi perkataan khusyuk terlebih dahulu. Khusyuk ni apa dia? Ia melibatkan apa sebenarnya khusyuk kan? Okey, kalau kita lihat dalam mufradat alfazul Quran yang kerap digunakan oleh Kak Hajah sendiri kan. Khusyuk ni dia banyak melibat perkara hati, al-qalb. Al-qalb. Okey, contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat 109. Yang ni saya tak sempatlah nak belik Al-Quran ya, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh ni sendirilah, boleh tanda. Boleh tanda, buat catatan. Wa yaziduhum khusyu'ah. Dan Allah Azza wa Jal menambahkan kepada mereka perasaan khusyuk'. Itu Al-Isra ayat 109. Tak apalah, saya cari sekali lah Quran. Takut ada orang yang buka. Kenapa takut ada yang nak buat catatan, nak tengok sendiri Al-Quran bagi puas hati kan? Okey, kita sama-sama bukalah senang-senang ceritanya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Al-Isra ayat 109 ni, dia muka surat 293. Muka surat yang terakhir lah. Muka surat 293. Okey. Yang keduanya kalau kita lihat dalam suratul Mukminun juzuk 18. Kalau juzuk 18, 18 tambah 16, 342 kan? Okey, 342 ayat yang kedua tu kan? Okey, itu ayat yang masyhur lah. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, 342. Kemudiannya, ya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam suratul Anbiya ayat 90. Ayat 90 ni muka surat 329. Muka surat 329 ia merujuk kepada tiga orang ya. Tiga orang iaitu Nabi Zakaria, isteri baginda dan juga anak mereka Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka kepada kami sentiasa khusyuk. Memang orang yang khusyuk. Okey. Itu surah Al-Anbiya ayat 90. Itu semua melibatkan hati kan? Solat dengan khusyuk melibatkan hati. Okey. Ataupun benda-benda yang akhirnya mencetuskan kegerunan pada hati lah. Walaupun dia boleh jadi juga khusyuk tu melibatkan benda lain. Asalnya hati, tetapi ia juga boleh melibatkan benda yang lain. Apa dia benda yang lain? Ada dua benda. Satu namanya al-basar, penglihatan. Satu namanya al-aswat, as-sawt ataupun suara. Okey. Boleh tanda tiga kaitan.
Asalnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, khusyuk ni memang ada kaitan dengan hati dan itulah tumpuan utama dalam perbahasan Al-Quranul Karim, hati ataupun Al-Qalb. Okay, tapi saya faham tuan-tuan dan puan-puan biasa terjemah Al-Qalb sebagai jantung. Okey, jantung lah ataupun kita guna kolbu. Okay, biasanya merujuk kepada kolbu, tetapi ada juga dia tambahan yang lain tu adalah dia merujuk kepada penglihatan al-basar dan juga dia merujuk kepada suara al-aswat ataupun as-sawt. Sawt. Sawt tu satulah, kalau banyak aswat. Okey. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh dapati dalam suratul Qalam ayat 43. Suratul Qalam ayat 43. Itu juzuk 29 lah kan. 562, 563, 564, 565 kot. Muka surat 565. Kalau lah betul. Okey, ayat ke berapa tadi? Ayat 43. Bukan, 566. 566. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Pandangan mereka khusyuk. Pandangan mereka semua tertunduk diliputi kehinaan. Di situlah kita akan jumpa khusyuk walaupun standardnya memberikan cerita-cerita yang positif. Tetapi adalah dalam satu dua ayat Al-Quran yang merujuk kepada benda yang negatif. Ada juga yang merujuk kepada benda yang negatif. Biasanya positif. Okey. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah pun cerita tentang negatif juga. Okay, tak? Itu tak apa dulu. Yang kedua adalah perkataan aswat. Ini pun sama. Absaruha khasyi'ah. Surah An-Nazi'at ayat 9. Itu dalam muka surat 603 ke 602 macam tu lah. Bukan. Saya silap. 58 lebih. Dalam surah An-Nazi'at ayat 9, 583. 583. Absaruha khasyi'ah. Pandangannya tertunduk. Ini pun cerita orang jahat juga. Ini pun cerita orang jahat ke ataupun semua manusia. Wallahualam. Okey, nanti kita semak. Absaruha khasyi'ah. Pandangan mata mereka tertunduk. Okey, jadi itu merupakan contoh ayat yang melibatkan pandangan. Okey, bagaimana pula yang melibatkan suara? Ni melibatkan suara dalam surah Toha ayat 108. Toha ayat 108. Iaitu wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan lalu suara-suara menjadi tunduk, rendah, menjadi rendah suaranya di hadapan Tuhan Ar-Rahman. Lalu tidaklah kedengaran melainkan bisikan-bisikan. Okey, jadi semua suara tunduk takut kepada Tuhan Ar-Rahman. Okey, fala tasma'u illa hamsa. Maka tidak kedengaran melainkan bisikan-bisikan. Okey. Jadi ini perkara yang pertama berkaitan dengan khusyuk, ada kaitan dengan kolbu. Dalam masa yang sama ia juga berkaitan dengan basar, penglihatan dan juga suara as-saut ataupun aswat. Okey, itu satu. Yang kedua kita tengok pula perkataan khudu'. Okey, bagaimana pula dengan khudu'? Khudu' ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Itu saya tengok dalam satu kitab je cukup Okey, khudu' ni biasanya ia melibatkan soal fizikal, benda-benda luaran. Benda yang luaran tu apa dia? Contohnya suara lah kan? Suara ataupun fizikal. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam suratul Ahzab yang kita bahaskan tadi. Fala takhdu'na bil qawl. Iaitu jangan kamu bermanja-manja dalam percakapan. Okey. Itu dalam surah Ahzab ayat 32 kan? Untuk mudah, kita tengok je satu rujukan yang dalam bahasa Melayu dan tafsiran yang sangat bagi saya sangat-sangat bagus lah. Iaitu celiktafsir.net kan. Ini untuk kita sebagai masyarakat awam, saya kira ini merupakan tafsir yang terbaik kot. Antara yang terbaik. Saya tak kata nombor satu. Tapi antara yang terbaik. Okey, jadi di situ disebutkan jangan lembut dalam bercakap.
Mulanya kalau wanita suara lembut, macam mana ia boleh menimbulkan fitnah. Lembut tu apa dia? Iaitu mengada-ngada gaya yang boleh mengundang. Okey, itu selesai. Kita dah maklum. Sekarang ni kita nak tengok satu lagi, iaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 4. Okey. Yang ni apa, macam mana khuduk ni dia ada kaitan dengan fizikal. Fizikal, surah Asy-Syu'ara ayat yang keempat. Okey, tengok di sini Kita buka juga tafsir celik.tafsir.net. Ini ayat kelima. Okey, ini ayat yang keempat. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok ya. In nasha' nunazzil alaihim minas sama'i ayatan. Jika kami menghendaki, nescaya kami akan turunkan kepada mereka mukjizat daripada langit. Fadhallat, maka tentulah menjadi. Okey. A'naquhum, tengkuk-tengkuk mereka ni laha khadi'in, tunduk kepadanya. Okey, tunduk kepada mukjizat tersebut. Jadi di sini dia merujuk kepada fizikal lah, tengkuk. Tengkuk mereka ni akan tunduk. Jadi ia adalah benda yang fizikal. Kalau tadi fizikalnya adalah daripada sudut lantunan suara. Okey. Yang kita dengari dengan apa nama? Kita dengari dengan telinga kita. Okey. Yang kedua adalah dia melibatkan soal fizikal daripada sudut tengkuk. Itu adalah perkataan khudu'. Okey, jadi dua bahagian lah. Kalau khusyuk dia melibatkan kolbu, basar dan aswat, suara. Okey. Aswat, suara. Seperti suara burung dan seumpamanya. Ataupun nada. Nada ataupun melodi. Begitulah. Kalau khudu' ia melibatkan fizikal seperti tengkuk ataupun percakapan. Ada lain kan kita bezakan antara suara dengan percakapan. Suara ni tak semestinya benda yang dia ada butir bicaranya. Okey. Suara ni boleh jadi benda yang dia macam melodi tadilah. Saya sebutkan kan nada melodi tu kan. Kalau qaul dia memang percakapan yang kita dengar dengan jelas. Okey. Itu al-qaul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita dah tahu perbezaan antara khusyuk dengan khudu'. Okey, itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah okey, sorry, line sangkut tadi kan. Tapi boleh ada putus ke mana-mana penyampaian saya tadi ataupun okey je? Okey je. Okey je Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Maaf ya kalau ada sangkut tadi. Okey, kita terus yang kedua pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Iaitu apa, jap. Okey, kalau khusyuk ni dia lebih kepada menghasilkan apa dia? Kalau khusyuk dia lebih kepada penghasilan apa dia? Okey, saya nak tengok ada tak dalam Maqayisul Lughah ni. Okey, ada. Kita mula dengan khusyuk dulu Kita mula dengan khusyuk. Apa hasil daripada khusyuk? Okay, ada tak di sini? Iza tataman wa ta'ta' ra'sahu. Okey. Ni dia sebut ni. Dalam kitab Maqayisun Lughah oleh Ibn Faris. Beliau membezakan antara khusyuk dengan khudu' terus. Okey. Kalau khusyuk hasilnya adalah tataman wa ta'ta' ra'sahu. Tataman ni apa dia? Iaitu dia melahirkan kalau itu satu tafsiran lah. Tapi kalau tafsiran yang lain, yang saya nak ambil pada tempat lain lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau khusyuk, dia melahirkan sakinah. Sakinah. Sakinah dan juga at-tazallul. As-sakinah dan juga at-tazallul. Saya tulis ya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tiru apa yang saya tulis ni dalam catatan masing-masing. Okey. Kesan daripada khusyuk, dia melahirkan as-sakinah. Sakinah ni apa dia? Kan dalam Quran kan kita ada baris kan. Ada baris fathah, ada baris kasrah, ada baris dhammah dan ada baris sukun. Sukun tu baris mati. Okey, daripada mati itulah lahirnya perkataan sakinah. Okey, sakinah ni apa dia? Maknanya mati segala benda-benda yang mengganggu perasaan kita, yang tak elok. Kita jadi tenang, cool.
tidak ada pergerakan. Mana tidak ada benda yang serabutkan. Tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah, tidak ada tanwin dan tidak ada benda yang lebih kritikal namanya syiddah. Okay, syiddah. Dia sakinah, dia tenang je. Okay. Jadi yang kedua adalah dia melahirkan satu benda namanya at-tazallul. At-tazallul. Tazallul ni apa dia? Iaitu apa nama tu? Zillah. Zillah. Iaitu menghinakan diri. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Kan dalam surah Al-Qalam tadi kan? Okay, dalam suratul Qalam tadi ayat yang keberapa tadi ya? Jap kita tengok. Suratul Qalam muka surat 564 kan? 564. Khasyi'atan bukan. 566. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Ayat 43. Okay, pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Jadi dia ada kaitan antara khusyuk dengan tazallul. Menghinakan diri. Zillah. Okey, ini hasil daripada khusyuk. As-sakinah wa tazallul. Apa pula benda yang boleh terhasil daripada khudu'? Khudu' ni merendah-rendah diri tadi kan? Khusyuk qalbu. Kalau khudu' merendahkan diri. Ini dikatakan oleh Ibn Faris. Khudu' dia lebih kepada fizikal dan juga pengakuan untuk merendahkan diri. Okey. Jadi khusyuk ni khudu' dia melahirkan satu benda namanya at-tawadhu'. At-tawadhu' merendah diri. Jadi kalau orang yang tawadhu' rendah diri dia, ada orang rendah diri ni dia kita jadi serabut. Cara dia tu tak cara dia tu mengada-ngada. Itu tak nak lah. Tapi dia memang tanpa dibuat-buat, dia memang merendah diri. Dia bukan nak kata kadang-kadang merendah diri tu dia nak tunjuk dia hebat, orang puji dia. Tapi sebenarnya memang dia rendah diri pun, dia tak rasa dia bagus. Okey, kenapa benda tu kita nampak perasaan merendahkan diri dia. Kalau orang tu merendahkan diri, kita kata dia khudu'. Tapi kalau dalam solat dia tenang, pergerakan dia okey. Okey, dalam ibadat dia tu dia okey. Okey. Ataupun dalam zikir dia nampak tenang, itu kita panggil khusyuk. Tu beza dia. Kalau orang tu nampak, kita nampak dia beribadat baca Quran. Ya Allah, nampak cara dia baca Quran tu kan lain macam je. Kita pun rasa tertawan dengan cara dia baca Quran. Itu namanya khusyuk. Okey, tapi kalau kita jumpa dengan dia, dia datang rumah kita. Okey, anak kawan kita lah. Ya Allah, baiknya orang ni. Pandai merendah diri. Pandai susun pinggan mangkuk. Pandai kemas meja. Kita panggil khudu'. Boleh buat menantu. Khudu'. Jadi itulah yang membezakan antara khusyuk dengan khudu'. Baik. Kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita, saya pun nak tambah. Hasil daripada tazallul ini, dia menghasilkan satu benda namanya at-tasnim wal inqiyad, iaitu kepatuhan. Tulis dia, kepatuhan. Hasil daripada orang yang khusyuk, dia melahirkan kepatuhan. Melainkan dalam 2-3 ayat yang menunjukkan sisi negatif, iaitu orang kafir yang khusyuk pada hari akhirat, itu khusyuk ketakutan kepada Allah Azza wa Jal. Okey, kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tengok lagi iaitu sekejap ya, saya nak tengok kat mana ni. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Ni, dah jumpa. Khusyuk. Khusyuk ni dia adalah kita panggil apa? Saya nak padam dulu Khusyuk ni adalah orang yang dia ada kelebihan tetapi dia merendahkan kelebihan yang dia miliki itu. Contohlah ya, dia tu adalah seorang raja ataupun seorang menteri yang besar. Menteri besar ke ataupun apa-apalah jawatan yang besar. Ataupun dia datuk, ataupun dia apa-apalah orang alim, orang kaya dan sebagainya. Tapi khusyuk ni bererti dia menanggalkan segala pakaian kemegahan dunia tadi dengan dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak memiliki apa-apa pun. Itulah namanya khusyuk. Seumpama kalau tuan-tuan dan puan-puan kita boleh tengok adalah orang yang apa nama? Orang yang pergi haji. Semuanya pakai kain ihram putih. Jadi dia tanggalkan segala kemegahan.
Menanggalkan segala kemegahan ini boleh tuan-tuan dan puan-puan dapati dalam ayat seumpama ini ya. Sekejap ya. Okey, kita boleh tengok dalam ayat seumpama suratul Isra'. Suratul Isra' berkenaan bagaimana Allah Azza wa Jal meminta anak-anak menanggalkan kemegahan yang mereka miliki. Iaitu pada ayat yang ke-24. Suratul Isra' ayat 24. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka dalam muka surat yang ke... Sekejapnya. Muka surat 284. 284. Kata Allah Azza wa Jal, waqfid lahuma janahadzulli. Ni kan? Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Okey. Iaitu rendahkanlah, kalau ikhfid tu dan rendahkanlah lahuma untuk mereka berdua. Siapa mereka berdua tu? Iaitu ibu dan bapa. Rendahkanlah untuk mereka berdua janahadzulli. Janah adzulli. Okey, kalau sini ni dia sebut macam tu lah. Janah ni sayap. Sayap. Rendahkan untuk mereka berdua sayap dengan sayap kehinaan kerana rahmat kasih kepada mereka. Artinya seorang anak tu dia tak boleh ada pangkat di hadapan mak dia melainkan anak. Tak kiralah dia ni siapa dia, alim macam mana pun, kuat ibadat macam mana pun, kaya macam mana pun, pangkat apa sekalipun, di depan mak ayah, dia tetap ada satu je gelaran, iaitu anak. Bila anak, nak kena marah pun boleh, nak kena bembel pun boleh. Apabila namanya anak. Jadi itu menanggalkan segala kemegahan yang dimiliki. Sama juga apabila kita bincang tentang khusyuk, orang Arab disebut apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kata Al-Khalil. Al-Khalil ni pakar dalam bahasa Arab. Beliau sebut khusya'a sanamul ba'ir. Tuan-tuan boleh tiru tak ni? Buat catatan di buku masing-masing. Khusya'a sanamul ba'ir. Khasya'a telah menjadi khusyuk. Sanam tu apa dia? Bonggol. Bonggol unta. Ba'ir. Ba'ir. Bonggol sanam. Bonggol. Ba'ir unta. Jadi unta kan dia ada bonggol. Okey, dalam Quran ada lagi satu ayat yang cerita tentang bonggol unta yang akan hilang. Okey. Ni unta dia ada bonggol. Bila khosyak tu, bonggol tu dia hilang. Ibaratnya dia hilang, dia jadi tinggal sikit je. Atas sikit ni je. Wallahualam lah daripada sudut realiti sejarah saintifik, benda tu berlaku ke tak, yang tu saya tak tahulah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan jika ada maklumat. Tapi daripada sudut bahasa, dia sebut khosya'a sanamul ba'ir. Sanam bagi ba'ir ataupun unta ni benda yang penting lah kan. Sebab dia simpanan makanan dan minuman untuk unta. Itu kemegahan dia sebagaimana dengan minta maaf ya. Kemegahan bagi seorang wanita adalah rambut sebagai contoh. Tu mahkota dia. Kalau lelaki apa dia. Jadi dia ada kemegahan dia. Apabila kemegahan tu hilang. Samalah dengan bonggol unta yang hilang. Dinamakan sebagai khosyak. Jadi hilang. Rendah. Artinya apa dia? Sebagaimana unta tadi kemegahan dia hilang. Dipanggil khusyuk. Begitulah kita yang ada segala kemegahan di dunia ini. Apabila menghadap Allah Azza wa Jal. Minta maaf cik. Cik datang menghadap Allah untuk solat, baca Quran, zikir, doa dan sebagainya. Ada satu je pangkat. Hamba. Hamba. Kena khusyak. Semuanya kena khusyak. Tak ada dah. Tak adalah nak belagak-lagaknya minta maaf. Semua kena khusyak. Sebagaimana juga tuan-tuan dan puan-puan tengok kata Ibnul A'rabi. Catat ya. Ibnul A'rabi pakar dalam bahasa Arab tu. Baldatun khasyi'ah. Tanah yang khasyi'ah. Ataupun negara yang khasyi'ah. Berarti yang berdebu. Mughbarrah. Mughbarrah. Jadi artinya tak ada apa pun kita ni. Kita hanyalah bagaikan baldatun khasyi'ah. Tanah yang berdebu. Jadi kita ni hinalah ceritanya. Tidak ada memiliki apa-apa kelebihan di sisi Allah Jalla wa'ala. Baldatun khasyi'ah.
Tanah berdebu. Artinya, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Al-Quranul Karim, memang banyak perkataan yang boleh kita visualkan. Banyak perkataan boleh kita visualkan. Banyaknya berkaitan dengan unta. Sebahagiannya berkaitan dengan kuda. Ada berkaitan dengan kambing. Macam syukur berkaitan dengan kambing. Macam puasa berkaitan dengan kuda. Okey, jadi dia ada kaitan-kaitan semua benda tu. Okey. Jadi kalau orang tanya kita, boleh tak? Contohnya kalau kawan kita tanya pada Kak Anis, Anis boleh tak kau gambarkan pada aku secara visual? Lukis lah. Orang sekarang kan dia baca tulisan punya panjang, dia kata tak boleh lah, pening. Lukis boleh tak? Jadi kalau kita ni pandai melukis, macam mana kita nak lukis erti khusyuk? Iaitu dengan kita buat gambaran tanah yang berdebu dan juga unta yang kehilangan bonggol tadi. Kita nak kata kita ni penuh dengan debu kotoran, tak ada apa pun di sisi Allah. Kita ni bagaikan hilang kebanggaan kita seperti unta yang kehilangan bonggol dia. Jadi itu gambaran. Memang banyak perkataan dalam bahasa Arab ni kita boleh visualkan. Kita boleh gambarkan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudiannya barulah kita nak bincang daripada sudut sebutan. As-sawt, sebutan. Khosya'a dengan khodo'a. Khosya'a dengan khodo'a. Kho ni antara huruf yang sukar jugalah disebutkan. Tuan-tuan dan puan-puan. Nak sebut kho ni kena ada air liur. Kalau kita tidak ada air liur, payah juga nak sebut kho tu. Kena hari tu kita kering, tiba-tiba kena dilantik jadi imam, mengejut. Sudah kalau jumpa ayat kho tu letih juga kita nak sebutnya. Okey. Dad, ain, huruf dalam. Ain, dalam. Ia memberikan isyarat ada benda dalaman tu kan. Tak apalah. Yang kita nak fokus dua benda je. Shin dan juga dad. Khusya' khudu'. Khusyu' khudu'. Okey, apakah fungsi huruf shin ni? Jom tuan-tuan kita bincangkan. Kalau ada yang siapa yang pandai dalam bina tajwid di sini, pandai tentang makhraj huruf, boleh bantu saya je kalau saya silap. Sebab bab makhraj huruf ni bukan kepakaran saya tak pandai. Tapi saya kongsikan apa yang saya baca daripada ulasan ulama'. Pertamanya, apabila kita sebut huruf shin, okey, nak shin dulu ke nak dot dulu? Huruf shin dulu lah kot sesuai dengan khusyuk, kemudiannya khudu'. Shin adalah huruf apa dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Shin adalah huruf tafashi. Tafashi. Okey, apa benda tafashi ni? Benda yang macam Bersembur. bunyi, apa dia, ibu? Harus bersembur. Bersembur. Yes, perkataan bersembur. Saya nak sebut perkataan apa tafashi tadi kan? Macam itulah. Dia macam macam tu kan? Bersembur. Pandai Puan Rita. Jazakillahu khairan. Jazakumullahu khairan. Dia orang Berdesir. muda. Kak? Berdesir. Berdesir. Okey. Berdesir. Bersembur. Boleh tu. Desir. Kak Salina pun pandai juga makhraj huruf. Serba boleh. Okey, bersembur ataupun berdesir. Jazakumullah khairan. Dia kalau saya budak, saya nak sebut kepada kakak-kakak, abang-abang, kena sebut jazakumu. Bukan jazaka atau jazaki. Dia tak sopan. Jazakallah khairan, jazakillah khairan tu untuk budak-budak lah. Atas sembahyang dengan saya. Untuk orang yang berilmu, untuk orang yang kita respect, untuk kakak abang, kena sebut jazakumu. Jazakumullahu khairan. Kalau perempuan sebenarnya jazakunna, tapi pening pula nanti kan. Jazakumu je lah semua. Okey. Jazakumu ya Ustaz. Jazakumu. Jazakum. 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 Okey, Bila masih. sambung jadi jazakumullahu khairan. Masih. Okey, sama. Jazakumullahu khairan. Okey. Semoga Allah bagi balasan yang terbaik. Apa yang terbaik tu syurga lah kan. Okey, yang kedua dia adalah huruf yang intishar. Intishar. Yang tersebar. Intishar ni dia tersebar. Sama je. Dia sebenarnya sama. Dia ada kaitan antara satu sama lain. Satu tafashi, berdesir atau bersembur. Satu intishar. Dia tersebar. Shhh, macam tu gambaran dia kan. Okey. Baik. Itu satu.
Huruf tafashi. Bersiul pun dia juga. Okey. Menarik. Kak Ajah. Sofir yang bersiul. Bersiul tafashi huruf shin atau sifat al-safir. Okey, terima kasih banyak Kak Ajah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Okey. Kemudiannya kalau kita lihat pula kepada huruf selain daripada itu, huruf shin juga dia termasuk dalam kategori huruf hamas. Betul tak? Hamas adalah bisikan. Shh, shh. Wa khasha'atil aswat. Lalu suara-suara menjadi khusyuk. Suara bisikan. Shh, shh. Bila cakap kan bunyi shh. Okey, itu namanya adalah hamas. Huruf shin tak ada sifat safir. Okey. Huruf shin tak ada safir pula. Sudah. Hamas angin kan. Betul tak? Kalau shin ada tak sifat hamas? Huruf shin hamas. Okey. Huruf shin Ada. termasuk huruf hamas. Betul lah tu. Okey. Shin adalah huruf hamas iaitu hamas apa dia tadi yang saya sebut? Bisikan kan? Bisikan. Hamas. Okey. Selain daripada itu dia huruf bisikan. Okey. Bisikan ni benda-benda yang kita tak berapa dengar lah kan? Kemudiannya adalah ataupun rokhawah. Dia adalah huruf rokhawah. Huruf rokhawah ni saya tak pandai nak terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Memang kena bantuan orang yang minat dalam bidang tajwid. Tapi Suara kalau... tidak tertahan, Ustaz. Ya? Kalau ikut dalam buku saya ni kan suara tidak tertahan. Suara tidak Suara yang yang terlepas, rokhawah. Ustaz. Terlepas. Dia tak Mengalir. mengalir. Betul? Tapi Ustaz, yang bisikan tu, saya rasa yang hamba Angin. saya nafas angin yang terlepas. Bukan bisikan, Angin. Ustaz. Angin yang terlepas. Okey. Sama rokhawah ni suara yang mengalir dan dia tidak tertahan kan ketika menyebutkannya. Macam tu? Ya. Okey, rokhawah ni juga adalah dia huruf yang tidak tertahan. Kenapa tidak tertahan? Kerana apabila kita sebutkan huruf shin, kita tutup mulut ke kita buka? Terbuka. Kita buka. Apabila kita buka, maka ia tidak tertahan lah. Kalau kita tutup, payah. Boleh ke tuan-tuan? Cuba buat masing-masing shin tanpa dengan tutup mulut. Tak boleh, Ustaz. Boleh. Saya dah cuba dah ni. Tak boleh. Tuan-tuan nampak confirm tak boleh. Dia tak nak dia kena buka mulut. Tu sifat huruf shin. Dah ada 3 tadi kan. Satu namanya berdesir, bersembur. Yang keduanya tersebar. Yang ketiga bisikan. Bisikan macam mana tadi? Macam angin Berangin. Berangin. Okey, berangin bisikan tadi. Yang ketiga adalah dia rokhawah. Rokhawah tadi mengalir, dia tidak tertahan. Okey, ni sifat bagi huruf khosyak. Habis tu apa kaitan dengan definisi? Tunggu dulu. Kita faham dulu. Kenapa tunggu lagi? Terus silakan. Khusyuk adalah sesuatu yang berlaku di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Qalbu lah kan? Dia berlaku di qalbu. Tapi kan kita biasa tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok orang tu dia muka dia berseri. Dia baik lah, orang baik. Orang jenis taat mak ayah. Jenis orang yang mengikut suruhan agama. Kita panggil, kalau kita tengok wajah dia tu, kita kata wajah dia tu ada apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Nur. Nur. Kita kata wajah dia ada nur lah. Nur ni apa dia? Dalam Al-Quran dia ada 2. Satu namanya nur, satu namanya dia. Satu namanya nur, satu namanya dia. Nur, okey, kita tengok dululah Quran supaya tuan-tuan dan puan-puan puas hati lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka dalam surah Yunus pada ayat yang ke berapa tu? Ayat ke-5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dia Allah yang menjadikan menjadikan matahari itu dia. Dia ni bercahaya. Sebab matahari keluarkan cahaya sendiri. Wal qamara nuran. Dan bulan dia ada nur. Bulan ni dia keluarkan cahaya ke dia pantulkan cahaya? Pantulkan cahaya. Pantulkan cahaya ibu kan? Barakallahu fikum. Pantulkan cahaya. Dia bukan mengeluarkan cahaya. Dia pantulkan. Sama juga kembali kepada isu orang yang nur tadi tu. Wajahnya bercahaya tu. Kerana dia ni cahaya tu datang daripada hati.
Datang daripada hati, kemudiannya mengalir ke mana? Ke muka. Benda tu dalam hati. Kebaikan tu hati, tapi kemudian terpancar pada muka. Yang mengeluarkan cahaya tu adalah hati. Amalan-amalan tu dalam hati tu kan. Kemudiannya dia pun terpantul pada muka. Sebab tu kita namakan ia sebagai nur. Ataupun dalam bahasa kesufian dia panggil iktibas. Terbias cahayanya. Terbias cahaya tu sampai ke muka. Sebab tu saya biasa tengok orang yang dia minta maaf ya tuan-tuan puan-puan, saya sebut macam ni minta maaf sangat. Dengan keadaan kita memahami warna kulit semuanya pemberian Allah Azza wa Jalla, tidak dibeza-bezakan. Macam saya ni sawo matang. Okey. Ada orang putih, ada orang gelap sikit. Tapi ada orang tu dia gelap sikit, minta maaf. Tapi manis dia tengok. Kita tengok tu berkenan. Ya Allah, kenapa sangat manis ni? Hatta kalau saya tengok orang-orang dari Sudan ke apa kan. Kita tengok manis sangat. Ada seorang tu kenalan saya, orang Bangladesh. Dia selalu ketik sampah dekat-dekat rumah kami. Dia lah kerja ketik sampah geng-geng dia lah. Itu jumpa dekat Petronas. Dia datang pada saya, dia salam, dia peluk. Kini dia memang saya baik dengan dia tu kan. Dia kata, dia ceritalah pasal dia tu kan. Okey. Tapi baik sangat. Namanya Yasir Arafat. Dahsyat kan main namanya. Baik dia. Muda lagi dalam 24 tahun umur dia. Dia peluk saya tu, ya Allah, saya sangat-sangat rasa ada orang nak peluk aku, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nur adalah benda yang terbias, iktibas. Sama dengan khusyuk. Khusyuk adalah kalbu. Kemudiannya dia pun membias. Namanya dia kemudiannya tafashi, tersembur. Kemudiannya dia pun intisyar, tersebar. Kemudian ia pun rokhawah, mengalir. Kena pada apa dia? Pandangan matanya khusyuk, pendengarannya khusyuk, perbuatannya khusyuk kerana ia bermula pada hati. Tu kan yang kita jumpa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini sahih ke tak sahih ya? Lau khasya'a, kita tengok jap ya. Ada tadi saya dah jumpa tadi. Lau khasya'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Okey, hadis ni sahih ke tak? Jom kita tengok daif. Okey, hadis ini daif. Tapi nak ceritanya, dia daif ke sahih ke, itu cerita lain dulu. Kita letaklah dia daif kan. Okey, kita letak dia daif. Tapi dia punya point dia betul tak? Kalaulah khusyuknya qalbu ini, la khasha'at jawarihuhu. Pasti anggota badan dia pun turut khusyuk. Jadi khusyuk seseorang tu dalam solat kita tengok tenang, cool je dia solat. Itu bermula daripada hati tapi dia terbias. Okey, dia kalau dalam bahasa sufi kita akan kata dia iktibas pada fizikalnya. Kalau dalam bahasa tajwid apa dia? Geng-geng ulama tajwid pula nak menceritakan tentang khusyuk. Khusyuk bermula daripada hati, kemudian ia mula tafashi. Ia mula intisar, ia mula rakhawah, mengalir dalam darah-darah ini, terpancar pada pergerakan fizikal dia. Tu kalau geng-geng tajwid lah. Kalau Umi Zakiyah ada, Umi Zakiyah akan sebut benda macam tu. Tapi Umi tak ada hari ni, dia ada kelas kat masjid, lambat sikit. Okey. Itu cerita dia, terpancar keluar tu kan. Okey, baik. Bagaimana pula dengan khada'? Khada' ni apa dia pula? Jom kita tengok huruf dad. Huruf dad. Okey, apa dia huruf dad ini tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang nak bantu saya? Huruf dad ni huruf apa? Huruf dad adalah huruf yang bersifat banyaklah. Jahar. Jahar. Jaharnya apa dia dalam bahasa Melayu? Angin tertahan. Angin tertahan jahar. Menahan nafas. Tahan. Menahan nafas. Udara. Tahan suara yang tertahan. Okey, Jahar. jahar. Angin yang tertahan. Sorry Ustaz. Oh, jahar angin tertahan. Lagi apa dia lagi? Itu rakhawah. Isti'alah. Isti'la. Isti'la. Isti'la ni apa dia? Terangkat pangkal lidah dan bunyi yang tebal. Meninggikan suara. Meninggikan suara terangkat. Siapa yang kata terangkat tadi? Minta maaf. Terangkat pangkal lidah. Terangkat pangkal lidah dan bunyinya tebal. Dad. Okey, isti'la. Oh, ramai ni geng-geng pandai tajwid ni, Masya Allah. Suka saya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Apa lagi? Itbaq. Itbaq. Tuan-tuan dan puan-puan kena tulis sendiri definisi ni sebab panjang ni. Jahar angin tertahan.
Angin tertahan tu macam mana Puan Hamidah? Tak keluarlah, angin tu tak berhemburan keluarlah dari Okey, tak berhamburan keluar. Okey. Cik tertahan. Elak ni dia tinggi macam mana tadi? Meninggikan pangkal lidah ke Meninggikan pangkal lidah. Oi, sukalah dengan definisi geng-geng tajwid ni. Itu yang betul. Itbaq apa dia? Melengkap Menghala, lidah dia lagi Melengkap. menghalakan lidah rapat ke atas. Itbaq ni kiranya dia macam menjauh, kalau definisi asasnya dia tertutup lah itbaq ni. tertutup. Ya. Tertutup. Dan Melengkap. itbaq ni maknanya lidah ke atas tadi macam mana? Lidah ke bawah, ujung lidah tu ke bawah Ustaz. Dia menjarak antara daun lidah dengan lelangit. Terbukalah. Pening aku. Tapi itbaq ni dia menutup. dia macam mangkuk kan Ustaz. Bukan dia rapat menghampiri Cepat lelangit. dia menutup. Okey. Ah. Payah yang bertajuk ni. Kalau orang suruh saya cerita ni, power pensan saya. Dan ada 4 huruf itbaq kan? Itu huruf Ya. sad, Dod, dad, Tozo. ta, za kan? Ya. Okey, ta, za ada 4. Dan ada lagi tak? Ada. Istitolah Ustaz. Istitalah. Istitalah. Dan huruf dad dia ada huruf istitalah kan? Ya. Yang lain tidak ada huruf istitalah. Istitalah tu apa dia? Jangan. pemanjangan. Memanjangkan tengah-tengah lidah. Memanjangkan tempat keluar lidah tu. Makhraj. Okey. Tuan-tuan dan puan yang pening macam saya ni, kita dengar je lah kan. Kita dengar je. Yang pentingnya, kita tahulah dad ni dia ada sifat dia sendiri. Jahar, Ismaut. angin tertahan, Ismaut. isti'la. Apa dia Kak Ajar? Ismat lagi satu Ustaz. Ada lagi yang tak apalah Kak. Apa ismat? Ismat. Alif sod min alif ta Ustaz. Oh, ismat. Ismat. Kawal Apa maksud ismat? hujung lidah tu Ustaz. Kawal hujung lidah. Sebab tu sukar untuk menyebut. Sukar. Okey, dia kan huruf yang tertahan kan. Sukar nak. Sebab tu tertahan lah kan. Okey, dia tertahan. Dia sukar nak disebut Ustaz. Itu betul. Usrun nutq. Sukar disebut. Sebab itu dalam semua huruf yang payah disebut adalah dad. Ya. Kalau sekadar nak sebut dad, saya boleh. Dad. Itu pun tak tepat kan. Tapi cuba kita tukar kepada percakapan harian. Nak pergi solat fardu zuhur. Oh, payahnya. Dan sekali fardu je lah. Nak pergi solat fardu zuhur ni. Tapi nak sebut, saya nak pergi solat fardu asar. Payah betul nak sebut macam tu. Last kali, macam mana? Belik lidah. Betul, belik lidah. Last kali kita pun kena mengelak juga supaya tak nampak kita ni tak pandai menyebutnya. Saya memang tak pandai sangat nak sebut huruf dad dalam percakapan. Kalau dalam Quran pun ada masa payah nak sebut dad. Dia kena berhenti sekejap. Okey, tarik perhatian, baru boleh sebut dad tu. Sebab itu dia panggil An-Nabi itu sebagai An-Nabiyyud Dad. Nabi yang paling pakar sebut huruf dad. Sebut dad tu bila-bila masa macam lancar je lidah. La taghdab. Lancar je. Tapi kalau kita ni ada masa okey, tapi banyak masa payah lah. Kalau baca Quran tu kena satu sebut. Kalau laju, dah mula dah terbelit-belit kan. Okey. Jadi, dia lebih kepada benda yang bersifat, dia panggil syiddah, kuwah. Benda-benda yang kena ada kekuatan. Apabila kita baca Quran, jumpa huruf dad yang mati, kita kena tahan. Jangan sekali-kali kita terkeluar. Macam ta, kita bunyi juga kan. Bunyi je hujung-hujung sikit. Kaf pun bunyi juga sikit. Ak, bunyi sikit. Kalau dad tak boleh, dia kena tahan. Dia kena tahan. Tu bukan kena tahan biasa-biasa. Dia kena tahan, betul-betul tahan. Contohnya apa dia? Ayat yang dad huruf mati. Afanadribu. Kena tahan. Jangan dia terkeluar sikit pun. Tahan. Ia memerlukan satu kekuatan. Jadi apabila sebut dad ini, dia lebih kepada benda yang sukar. Dia kena ada pemaksaan. Itu dia punya filosofi daripada sudut kajian bahasa. Dia lebih kepada pemaksaan. Pemaksaan itulah yang terhasil daripada kita paksa fizikal kita agar khudu', agar tawadhu',
agar kita ni bila cakap jangan memanja-manja tadi kan. Bukan saja wanita, termasuk lelaki pun tidak boleh bercakap bermanja-manja yang boleh membuatkan perasaan seorang wanita tu dia rasa apa-apa. Sama je sebenarnya kan. Jadi di situlah perbezaan antara khusyuk dengan khudu'. Yang mana kalau orang tanya kita, khusyuk dia lebih kepada benda yang berasal daripada satu sumber, kemudian dia tersembur, mengalir. Okey, manakala pula khudu' dia lebih kepada benda yang perlu paksa supaya kita ni tunduk kepada perintah Allah yang Maha Kuasa. Wallahu alam, ada tambahan tak ibu-ibu ataupun ada pembetulan di sebalik kesilapan saya ke? Contoh Ustaz walat dolin. Uh-uh. Sesesat tu maknanya benda tu kena tahan. Oh, okey. Ibu ada dapat kat mana tu ibu? Saya fikir sendiri je. Okey. Terlintas. Maksudnya kena tahan. Okey ibu. Dan payah kan nak sebut waladhdallin tu kan? Memang payah. Surah Ustaz, Al-Fatihah. Afwan Ustaz. Okey. Saya nak tanya macam mana ya Ustaz kaitkan sifat tu huruf dengan apa nama tu makna dia tu. Macam mana kita nak kaitkan, buat kaitan macam mana Ustaz? Ustaz tengok dari segi macam mana Ustaz? Macam Ustaz kata Okey. macam terpancar tu, maknanya Ustaz tahu, kita mesti tahu dia punya asal makna huruf tersebut dan kita lihat pada dia punya sifat-sifat dalam tajwid ke apa? Okey. Satunya macam saya sebut macam ni lah Puan Aisyah, barakallahu fikum, saya tak pandai bab tajwid, makhraj huruf ni. Maka apa yang saya kongsikan ni bukan saya memandai-mandai. Saya hanya mengambil apa yang disebutkan oleh ulama lalu dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja jawapan saya. Bukan datang daripada saya sendiri mereka dan memang tak boleh. Dalam Al-Quran saya tidak boleh mereka benda tersebut melainkan hanya pengajaran. Kalau pengajaran tu benda yang bersifat terlalu umum, semua orang pandai. Kalau berkaitan dengan tajwid, i'jazul tajwid, nak tak nak kita kena kembali kepada ulama-ulama yang betul pakar dan mereka kongsi, saya hanya memanjangkan. Jadi ulama-ulama yang Ustaz baca tu dia tak ada keluarkan macam kaedah khusus ke? Dia ada dalam pelbagai kitab lah Puan Aisyah. Contohnya kitab yang saya bacakan ni. Contohnya kitab ni payah nak baca 2 muka surat pun ambil masa dekat 1 jam. Dia bukan payah sekadar nak baca terjemahan tu boleh, tapi nak faham apa benda yang dia sampaikan tu. Jadi setiap malam kalau saya baca kitab karangan dia ni, dalam kitab yang lain bukan buku ni. Dalam kadang-kadang saya baca dalam 3-4 muka surat tapi dah sejam lebih. Sebab saya baca, saya buat catatan. Kemudian saya kena study, nak faham betul-betul apa yang disebut. Kalau sekadar baca gitu, sekejap je lah. Tapi tak puas lah. Jadi dia ada dalam pelbagai kitab satu hal. Antaranya kitab yang saya tunjukkan. Kemudiannya dia ada kaedah, tak ada kaedah. Dia kena baca daripada awal dan akhir. Dalam kitab ni dia tak cerita kaedah dia. Dia tak cerita dalam mukadimah tu kaedahnya macam mana. Tapi baca yang ni dia ada cerita. Baca sini dia ada cerita. Jadi kita punalah macam saya ni yang kena susun balik. Dan kita pun buat kajian kalau macam belajar tu, kajian masa PhD, mengeluarkan kaedah-kaedah yang terdapat dalam kitab-kitab tertentu. Gitulah ceritanya. Wallahualam. Ustaz, boleh tak saya simpulkan macam nak sama makna ni, tapi satu tu lembut sikit sebab dia kena dengan hati kita, satu tu macam keras sikit sebab huruf tu sendiri pun menampilkan kekerasan tu. Dot tu menyebabkan perkataan tu menjadi keras juga secara semula jadi. Betul tak Ustaz? Dalam satu sudut, awal-awal dululah Kak Ajah saya dulu suka juga bincang macam tu, iaitu yang ni lebih keras berbanding yang ini. Okey. Yang ni lebih tegas daripada yang ini. Saya melihat daripada satu sudut begitulah. Tapi sebenarnya dia ada kena pergi ke sudut yang kedua lagi. Betul, yang ni lebih keras daripada yang ini, yang ni lebih tebal daripada yang ni. Tetapi dia kena pergi ke situasi yang kedua, iaitu kenapa yang ni perlu kepada ketebalan, yang ni perlu kepada nipis, yang ni perlu kepada keras, yang ni perlu kepada lembut. Dan melihat kepada situasi pula Kak. Jadi kalau daripada satu sudut, betul apa yang Kak sebut. Sudut yang kedua pula, dia melihat kepada jauh. Yang saya selalu sebut, jauh tu iklim ataupun latar cerita surah tersebut. Wallahualam. Ustaz, boleh saya ni sikit Ustaz?
pendapatan yang saya ini hubungan yang antara dot tadi tu kan. Maksudnya apabila kita belajar menyebut huruf dot dengan betul ni, kita bukan sekadar nak mendisiplinkan lidah kita saja, tetapi kita sedang belajar makna khudu', iaitu tunduk kepada aturan Allah. Lidah kita tunduk kepada makhraj, hati kita ni tunduk kepada wahyu, dan kehidupan kita ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So ringkasnya, dot ni dabtul lisan kan, disiplin lidah. Khudu' dabtul qalbi, disiplin hati. Dabtul haya, Al-Quran tu disiplin kehidupan. Itulah yang saya ni kan. So, maksudnya dot ni boleh jadi satu latihan kecil lah untuk kita membentuk jiwa yang tunduk, yang patuh dan beradab dengan kalam Allah. Allah Alam. Itu saya punya lah, Ustaz tak boleh komen. Macam ChatGPT jawapan. ChatGPT Ustaz. ChatGPT saya tengok tu, tapi saya rasa macam ada bila saya terjemahkan tu, saya rasa macam ada kebenarannya lah kat situ kan. Masya Allah. Saya nak kata jawapan ibu ni dahsyat. Ayat. Okey, barakallahu fikum. Apa yang ibu sebutkan tu sebenarnya itulah yang selalu disebutkan oleh ulama-ulama yang mengkaji itu. Yang tadi kan Puan Aisyah, Ibu Hamidah dan semua barakallahu fikum. Dia memang kalau kitab ni, kitab ni, tanpa menafikan ada lagi kitab yang lain, tajuk dia apa dia? Al-Jamal, Al-Jalal wal-Jamal fi Jarsil Kalimah wal-I'jazus Sawti. Dan i'jaz suara. Dan saya jumpa ada lagi kitab yang lain berbincang tentang suara tu. Perbahasan suara dalam bahasa Arab. Jadi dia jadi panjang lah dia punya cerita-cerita dia tu kan. Allah Alam. Terima kasih banyak Ibu Hamidah. Ada dalam bahasa ni ke Ustaz? Dah diterjemah kitab tadi? Tak Tak terjemah lah. Tak terjemah. Memang agak berat lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Lubnah, okey? Ustaz, hari tu kita belajar i'jaz surah kan Ustaz? Hari ni kita belajar i'jaz suara. Okey. Ada i'jaz lain ke Ustaz dalam Al-Quran? Banyak Puan. Banyak lagi. Banyak. Dan yang saya sekarang study ni, itu lagi rencam lah. Otak saya dah tak betul dah ni. Saya ada beberapa kitab karangan beliau ni yang mana saya dah lama beli tak terbaca sebab saya tak faham. Saya masa awal beli dulu, saya terlalu kasih dengan pengarang kitab ni. Saya mimpi jumpa dengan dia. Duduk syarah. Saya ternganga. Syarah dalam mimpi pun saya ternganga sebab tak faham apa benda kan. Jadi kemudiannya saya pun sekarang ni saya dah mula baca. Masya Allah. Dahsyat sangat. Jadi dia punya kajian dia, kemuncak dia, Puan Lubnah, adalah mestilah Al-Quran sebagai pengubah masyarakat dan negara. Itu yang paling besar. Dan itu yang paling sukar nak dibuat. Macam mana kita nak terjemahkan Al-Quran dalam kenegaraan? Dia payahnya nak buat. Sebab itu tujuan Al-Quran diturunkan. Dan benda tu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi dia tidak terjemah dengan kuliah-kuliah baginda, tapi baginda terjemahkan dengan kehidupan baginda. Yang tu yang paling berat. Tapi kalau kita nak bincang daripada sudut keilmuan, selain daripada namanya i'jaz nama surah, selain daripada i'jaz sauti, dia ada juga i'jaz tajwid. I'jaz tajwid. Kemudian dia ada i'jaz angka dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok lah contohnya kan. Ini boleh tengok dalam saya sebut dalam page saya. Minta maaf ya, nama page tu ada ustaz kat depan, saya tak suka, tapi sebab orang yang buatkan page Facebook Ustaz Zulkhairi, dia panggilan ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran ada 89 kali. Tapi dan semuanya bermula depan. Ya ayyuhallazi tu di depan. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibat. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat. Macam-macam lah ya ayyuhallazina amanu. Tapi hanya ada satu je ayat yang mana ya ayyuhallazina amanu duduk di tengah. Okey, iaitu ayat 63 surah Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, jadi ia adalah ayat 63 dalam surah Al-Ahzab. Kemudiannya kita kira pula huruf Inna Allah wa malaikatahu tu, apabila kita kira huruf tu, semuanya ada 62.
Ada yang kira sampai 63, saya kira 62. Okey, 62 ke 63 ke, itu semua memberikan gambaran umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 61 63 kan umur Nabi kan. Ikut Masihinya 61, ikut Qamarinya 63. Jadi nak ceritanya dia punya ayat tu duduk di tengah. Ayat duduk di tengah ada kaitan pula dengan usia Nabi. Kemudiannya dia menggabungkan 3 elemen yang besar. Allah, malaikat dan orang beriman. Semuanya Allah, malaikat, orang beriman. Dan plus satu lagi, Nabi sendiri. Okey, jadi kasih banyak Ibu Asyah. Barakallahu fikum. Jadi situ saja punya, wah dahsyatnya. Jadi dia ada panggil ijaz angka tu pun ada. Ustaz Syahri ada kongsi. Barakallahu fih. Jadi ceritanya tuan-tuan puan-puan, ijaz angka ni dia terlalu rencam lah. Ada yang boleh diterima, banyak jugalah yang pening untuk diterima, dan biasanya saya yang tak faham lagi ni, saya tolak lagi lah. Banyak benda. Tapi beberapa benda tu boleh diterima. Okay, wallahualam. Macam kita bincang nama Yunus dengan Ayub kan, 4 tu kan, sebelum ini. Okey, dan banyak lagi lah. Cuma ijaz yang paling menarik perhatian ulama adalah ijaz daripada sudut bahasa, kemudian dikaitkan dengan jauh udara surah itu sendiri, latar surah itu sendiri. Wallahualam. So tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah saya happy dapat kongsi dengan Ibu Ayah pada hari ini. Ada apa-apa nak ni lagi? Saya pernah jumpa artikel-artikel yang kemujizatan ni banyak sebenarnya orang dah buat dah. Orang putih buat apa banyaklah kalau kita tekan kan, banyaklah dia orang macam satu kepakaran, contoh macam nombor tu kan, dia orang kaji detail matematik in Quran kan, dia orang kaji. Kalau ekonomi tu apa perkataan ekonomi in Quran. Tajwid tadi kenapa baris panjang, kurumat kan, waladhdallin tu maksudnya dalam kemujizatan yang panjang. Banyak PDF tu boleh dicari sebenarnya kalau kita jumpa. Dan yang dah dimudahkan bahasa Ustaz, macam Ustaz nak explain hari ni kan. Saya percaya ambil ketekunan dan penyampaian dia kena ni lah. Itu memang dah ada artikel siap dah Ustaz, kalau siapa nak carilah. Masya-Allah. Tajwid kenapa panjang, kenapa izhar, kenapa idgham, kenapa ikhfa. Semua tu ada rahsia tersendiri yang boleh dikaji lah tuan-tuan puan-puan. Ada satu lagi sebagai akhir. Saya nak tunjuk je ni. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan puan-puan. Nanti kalau saya jumpa jawapan dia, kita boleh bincangkan. Qila ya Nuh. Itu belum lagi dikira ijaz sudut susunan. Susunan, sebutan tu payah mudah. Dah ada lagi tu kan. Okey, cuba tuan-tuan puan-puan tengok ayat ini, iaitu dalam surah Hud. Qila ya Nuh hud bisalamin minna ni. Wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Perasan tak huruf yang paling banyak dalam huruf ni, huruf apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ibu Ayah. Mim. Jom tengok berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mim. Tak pernah kita terfikir kenapa pula lah mim penuh dalam surah ni kan. Tu pun ada kajian dia juga tu. Kenapa berlambak mim dalam surah tadi. Ayat berapa tadi Aduh, kenapa saya ni suka sangat padan. 48. 48 serhut. 48 serhut. Tu boleh difikirkanlah apa cerita tentang apa ni sampai mim lambat kat sini kan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di sini. Assalamualaikum Ustaz. Okey, last sekali Tuan Rahmat. Ni saya nak buat pertanyaan sikit Ustaz. Kalau kita tengok dalam suratul Mulk ayat 19, ni berkenaan dengan sebutan dot tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Okey. Saya dengar imam-imam dia baca dia memang pronounce bidun Ustaz. Tapi adakah kita nak senyapkan ataupun kita kena bidun? Maksudnya kita kena pronounce dia punya dot tu. Sebab saya dengar imam-imam dia pronounce. Nak dengar pendapat Ustaz lah macam mana.
Apa benda saya tak jumpa ni. Suratul Mulk ayat Ha, 19. 19. Terima Saya kasih, tak Ustaz. jumpa kat mana saya punya ni. Ni pun. Okey, terima kasih banyak Tuan Rahmat. Jazakumullah khairan. Okey, boleh Ibu Hamidah sebagai guru tajwid kita di sini untuk ceritakan sikit? Ibu Hamidah. Ke Ibu Hamidah dah keluar dah? Ya Ustaz, maaf Ustaz saya masuk bilik air tu. Oh, okey. Ibu Hamidah ajar sikit, Ibu. Macam mana Ustaz? Huruf dot Surah Suratul Mulk ayat 19 ni. Ibu nampak dia punya skrin? Nampak Ustaz. Huruf dot tu kan dia ada sukun kan atas tu kan? So, dia mati kan. So biasanya orang akan dia susah lah anak ni. So dia akan jadikan qalqalah. Ya kebid. Kan macam ya kebid. Dia hilangkan nun kat akhir tu. Sedangkan huruf nun tu ada kat situ kan. Jadi kita selesai dulu sifat yang ada pada dot tu. Makhrajnya, sifatnya, apa yang ada, rokhawah, ada istitolah. Ya kebid. Baru pula akhir kan. Dia tak boleh ya kebid tu macam tu kan. Alirkan dulu rokhawahnya, istitolahnya, sifat yang ada pada dot tu. Ya kebid. Baru macam tu. Oh, dia bukannya waya kebir terus. Dia kena berhenti sekejap baru alih. Tapi ada sikit lah zaman tu kan untuk dot tu kan. Oh, dia bagi masa sikit pada dot tu baru masuk ke nun. Kotak hilanglah dot tu kan. Oh, kesianlah dia tak ada masa dengan kita kan. Sebab tak kotak nanti macam takut tergugur satu huruf dot itu kan. Nasib baik saya minta Ibu Hamidah syarah. Kalau tak malu je saya. Ajar juga Ustaz. Okey, boleh Tuan Rahmat kiranya bacaan dia adalah wa yaqbid macam tu. Ya, Ustaz. Oh, pandai saya. Alhamdulillah. Pandai, memang Ustaz pandai. Okey, jadi artinya bagilah masa sedikit pada dot sebelum masuk pada nun. Bukannya wa yaqbid terus, tapi ada sedikit masa dia tu kan. Dan benda tu apa yang Imam sebut tu betul lah. Dia panggil ar-rom kan. Yang belakang-belakang tu ar-rom kan. Dia kena ada hak dia sikit kan. Okay. Jadi setiap huruf tu kena ada. Sama dengan wal fajr, wal fajr, wal asr. Okay. Dia kena ada bunyi ra kat belakang kan. Dan di situ Ala-Ala dah sebut tu kan. Dia kan ni. Kalau sofat ni apa dia Alah, Tuan Rahmat tanya ni saya payah nak berhenti pula. Kejap kan. Kalau kita tengok dalam Suratul Mulk, tengok sinilah saya mengembang kan? Ya? Sofat tu mengembang kan? Menguncup. Menguncup ke mengembang ke? Kalau sofat tu dia mengembang. Sofat tu mengembang. Betul, mengembangkan sayap. Mengembang. Kalau wayakbir tu dia tahan kan. Tahan. Cuma saya nak tengok ni. Tengok dia punya nahu dia. Kalau sofat tu dia isim fa'il. Kata nama. Okey. Kalau yakbirn itu adalah fi'il mudhari'. Okey, dia bezalah. Kalau sofat tu kata nama. Kata nama tu artinya benda yang itulah dia. Memang benda yang dia kena buat. Okey, ataupun macam tu lah macam saya cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu, nelayan, nelayan, buruh petani, pakar IT, pakar, tu kata nama lah kan. Okey. Kalau yakbid tu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni menunjukkan benda yang dia berbeza dengan kata nama. Kalau kata nama orang tu sendiri, burung tu sendiri. Kalau yakbid tu dia adalah perbuatan burung. Jadi kalau burung terbang, biasanya dia buka sayap ke tak? Dia buka sebab tu dia guna kata nama. Buka sayap, kata nama. Tapi bila dia tutup, itu perbuatan apabila dia perlu je. Dia tutup. Wallahu alam. Itulah beza antara kembang dengan tutup. Betul. Tidak dibenarkan lagi untuk bertanya kerana saya dah nak keluar. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan, tambung sendiri. Okey, terima kasih banyak pada semua. Barakallahu fikum. Saya perlukan masa lagi, mungkin dalam sebulan ataupun lebih, untuk siapkan nota pengajian kita secara lebih khusus dengan tajuk Lataiful Quraniyah.
Nanti saya berhadapan dengan kesulitan untuk menyiapkan buku tu memang agak pening. Pening tu bukan apa, pening bukan kerana isu faham, tapi isu saya nak menulis. Agak sukar sikit. Berikan saya masa dalam sebulan lebih. Nanti insyaAllah kita buat pengajian berbuku insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsira. Wa iyyakum wa iyyakum. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan katsir Ustaz. Wa Terima kasih iyyakum. banyak Ustaz. Pakcik, wa Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manfaat ilmu. Lupa pula nak suruh semua keluarkan balik dapatan tadi.